Setiap perjalanan pasti ada penghujungnya. Namun, jasa dan pengorbanan seorang pendidik akan terus terpahat dalam ingatan. Hari ini, kami meraihkan seorang pemimpin yang telah mencurahkan bakti dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Pimpinan beliau bukan sekadar mengurus sekolah, tetapi membentuk budaya kecemerlangan, memperkukuh perpaduan warga sekolah serta menjadi inspirasi kepada komuniti pendidikan. Inspirasi tetap teguh berdiri dalam gelap, kau tetap. Semoga Tuan Pengetua sentiasa dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan. Bye. Buat Pengetua yang dikasihi Encik Kamil bin Haji Achong, terima kasih kerana mencorak kecemerlangan sekolah bersama. Okay, good morning, selamat pagi, salam daripada Semariang. First of all, saya nak ucapkan selamat bersara pada Cikgu Kamil selaku pengetua kita. Okay, personally, saya sangat berhutang budi dengan Cikgu Kamil atas kesudian dia, especially lah melantik saya sebagai penolong kanan suatu di sekolah stesen lama dulu di SMK Demak Baru, dan kini reunion bersama dia di sini. Apa pun dan mengucapkan agar Cikgu Kamil sentiasa dipanjangkan umur, sentiasa sehat, dan selalu dimurahkan rezeki. Okay, all the best Cikgu Kamil. Hope to see you soon. Tetap teguh berdiri dalam gelap, kau tetap menyinari. Hanya satu pesona tiada ganti. Engkau bintang, kau. Bye-bye Tuan Berketua. Tetap menyinari. Inspirasi tetap teguh berdiri. Okey, salam sejahtera, tahniah Cikgu Kamil kerana sampai di garisan penamat sebagai seorang pengetua, sebagai seorang pendidik, dan saya ucapkan selamat bersara, semoga terus berbahagia bersama keluarga tercinta. Perkenalan kita sejak 1993, rakan sekuliah, rakan susah senang sehinggalah kita bergraduat di UPM, Universiti Putra Malaysia. Kita graduan sulung Universiti Putra Malaysia 1997. Dari situ perkenalan kita sehinggalah kita sama-sama menjadi pengetua di daerah Kuching. Selamat menjejaya, selamat berbahagia, dan teruskan aktiviti berkebun. Tahniah Cikgu Kamil, akhirnya dapat menamatkan perkhidmatan dengan jayanya. Alhamdulillah. Saya mengenali Cikgu Kamil sebagai pengetua, seorang yang hebat, seorang yang baik hati, seorang sahabat yang sentiasa mendengar kebaikan kawan-kawan, ya, dan mudah untuk dibawa berbincang, dan teman sengopi. Jadi semoga dengan tamatnya perkhidmatan ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Kamil di atas segala sumbangan, segala usaha, segala jasa Cikgu Kamil kepada agama, bangsa dan juga negara, dan khususnya kepada dunia pendidikan dan anak-anak bangsa. Ya, semoga Cikgu Kamil akan terus berjaya dan bahagia menjalani dunia persaudaraan bersama keluarga tersayang. Terima kasih. Semoga cikgu dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan, dan masa yang terindah bersama ahli keluarga tercinta. Once again, happy retirement cikgu. Bertemu akan berpisah. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Kamil bin Achong. Terima kasih atas jasa bakti dan khidmat Tuan dalam dunia pendidikan. Selamat bersara. Semoga Tuan Pengetua sentiasa bahagia bersama keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasamu akan sentiasa kami kenang. Jazakumullah khairan katsira. Selamat tinggal Pengetua. Bye-bye. Terima kasih, selamat bersara Tuan. Terbaik. Baik.